Assalamualaikum dan selamat kembali ke Elektronika. Hari ini aku nak cerita sikit tentang berita bahawa Nissan telah dihubungi oleh Toyota, di mana Toyota dikatakan telah menghubungi mereka untuk mungkin menawarkan bantuan kepada Nissan bila dia orang sekarang ni dalam keadaan bermasalah keuangan lah. Jadi kita tahu Nissan ni dah bermasalah lama jugalah. Dah bertahun-tahun juga, 3-4 tahun juga dia menghadapi masalah. Ini mungkin diterukkan lagi keadaan tu apabila COVID melanda ataupun pandemik melanda dunia dan angka jualan banyak syarikat kereta terkesan lah. Tapi ada juga syarikat kereta yang angka jualan dia naik. Sebab untuk Nissan, angka jualan dia tak naik lah. Dia semakin merudum dan makin rendah. So pada hujung tahun lepas kita dikejutkan dengan berita mengenai Honda dan Nissan yang akan bekerjasama ataupun menjadi rakan kongsi dalam perniagaan. Jadi dalam menjadi rakan kongsi dalam perniagaan ni adalah satu berita yang besar kerana sebelum ni dengan syarikat yang berbeza. So the joint venture sebelum tu yang dia orang ada ialah mungkin cooperation mengenai platform dan sebagainya. Tapi bila dia nak gabungkan bisnes, itu adalah satu berita yang besar dan ada pengumuman besar-besaran dilakukan di Tokyo. Tak lama lepas tu berita tu berubah pula. Honda dikatakan tidak lagi mahu menjadi rakan kongsi equal ataupun setara dengan Nissan, tetapi mahu Nissan menjadi anak syarikatnya. Dah tentu ini tidak diterima dengan baik oleh pengurusan di Nissan. Jadi mereka telah menolak tawaran tersebut. Ada yang mengatakan dan saya bersetuju dengan pendapat ni bahawa sebenarnya Honda pun tak mahu ambil tanggungjawab untuk menyelamatkan Nissan. Jadi dia kata kalau dia nak selamatkan Nissan adalah lebih mudah sekiranya Nissan menjadi anak syarikat. Kerana perubahan yang perlu dilakukan adalah perubahan-perubahan yang besar dan memerlukan tindakan segera. Sebagai anak syarikat lebih mudah untuk Honda mendapatkan perubahan tersebut daripada sebagai rakan kongsi ataupun rakan setara. So I think that is why the main reason kenapa Honda buat keputusan ataupun mengumumkan bahawa mereka nak Nissan menjadi anak syarikat lah. So ni baru-baru ni pula lah. Ni dalam bulan, sekarang kita bulan Mei, penghujung bulan Mei 2025 pula. Iaitu hampir 4 bulan kemudian kita mendengar berita bahawa Toyota sebenarnya telah pun menghubungi Nissan. Awal lah kayaknya masa selepas saja keputusan Honda untuk menjadikan Nissan sebagai anak syarikat dan perundingan gagal, dikatakan Toyota telah menghubungi Nissan dan menawarkan tanganlah untuk membantu. Cuma berita ni tidak dapat pengesahan dari banyak sumber. Yang kita tahu ada satu surat khabar Jepun yang carry insider story lah, maksudnya sources punya kind of story yang tidak ada siapa yang boleh disebut sebagai sumber yang secara jelas. Dan berita ni kemudiannya dikutip oleh pelbagai outlet berita tempatan barat lah. I think Automotive News yang pick up berita ni. So kita pun ambil daripada situ dan setakat ni belum ada pengesahan daripada Nissan ataupun Toyota. Jadi kenapa tiba-tiba berita ni menjadi hangat? Realitinya ialah industri otomotif dunia sedang bergolak. Dan industri otomotif Jepun juga sedang bergolak. Dan pergolakan ini seperti yang kita tahu ialah diakibatkan oleh perubahan besar dalam sistem pacuan lah, iaitu bergerak kepada enjin pembakaran kepada elektrik. Ramai yang belum lagi yakin bahawa perubahan ini akan berlaku secara besar-besaran dan ramai juga yang masih lagi mengatakan bahawa ada masa lagi lah untuk sistem pacuan ais berterus berada di pasaran. Susah kita nak buat ketentuan sama ada ini adalah betul ataupun tidak, tetapi yang pastinya pelaburan yang diperlukan sekarang oleh syarikat kereta telah meningkat. Dan untuk syarikat-syarikat yang kecil dan industri otomotif Jepun di mana ianya mendominasi jugalah dunia sebelum ini, dia orang sedang menghadapi satu rombakan yang besar. Banyak pekerjaan yang hilang dan ini menyebabkan kerajaan Jepun sendiri berasa gusar tentang apa yang berlaku. Of course, untuk Toyota ni bukannya tak biasa
datang membantu syarikat-syarikat Jepun yang lain. Mereka memegang saham dalam banyak syarikat jugalah. Kalau tak silap saya, dalam Suzuki pun dia ada, dalam Subaru pun dia ada, Mazda pun saya rasa dia ada, dan of course Daihatsu tu dia dah pegang 100% lah. Toyota ni dia bukan setakat pembuat kereta, dia juga adalah pembekal komponen kepada industri otomotif dunia, terutama sekali di Jepun. Jadi dia memang ada udang di sebalik batu lah, in that sense. In that kalau syarikat-syarikat ni semua gagal, maka keseluruhan ekosistem otomotif Jepun mengecut. Dan industri otomotif ni adalah satu industri di mana ia tidak boleh wujud dalam ekosistem yang kecil. Cukup kita tengok di Malaysia ni sudahlah, di mana jumlah bilangan kereta yang dihasilkan tempatan tak begitu banyaklah, mungkin 600,000 macam itu, dan sukar untuk menyokong keseluruhan jenama-jenama yang wujud di Malaysia ni dan menjadikan ianya kompetitif. Berbeza dengan di Thailand di mana mereka menghasilkan 2 juta kereta lebih, tak silap saya, dan di sana dia punya ekosistem pembekal tu adalah lebih besar dan lebih sihat. So untuk Toyota, mungkin sebab mereka nak menyelamatkan Nissan ialah untuk menyelamatkan ekosistem industri otomotif. And ini sudah tentu diterima baik oleh kerajaan Jepun kerana industri otomotif adalah penyumbang besar kepada Jepun punya GDP. 20% plus saya rasa industri otomotif. So it's a very important industry for the Japanese economy, dan sekarang ni it is under threat lah from the Chinese and the shift towards electric. And the shift towards electric ni memang dipacu oleh China kerana China tidak mempunyai kelebihan dari segi engine ICE. Dia punya kelebihan adalah daripada segi teknologi elektrik. So of course China wants to preserve that dominance and further it. And untuk Jepun pula yang sebaliknya lah, sebab mereka masih lagi ada banyak pelaburan dalam teknologi sedia ada. This is basically a very complicated situation that the auto industry is in, where all these companies kena consider macam-macam faktor, termasuklah aset terkandas. Aset terkandas ni lah apa-apa pelaburan yang dia orang dah buat dan mungkin dia orang tidak boleh dapatkan balik duit pelaburan tersebut. So this is a huge problem for the automotive industry. Ada estimate yang mengatakan aset terkandas ni mungkin bernilai beratus-ratus bilion ringgit. Ini termasuklah kilang, termasuklah pekerjaan, termasuklah IP yang sudah dijana dan yang mungkin tidak diperlukan lagi. So kita kena perhatikan berita Toyota dengan Nissan ni, sebab mungkin ianya ada kebenaran dan saya pun tak rasa pelik kalau ianya adalah sesuatu yang benar. Kalau berlaku Toyota dan Nissan bergabung, akan mempunyai angka jualan berpotensi mengatasi Volkswagen secara jauh. Sekarang pun Toyota dah jauh tinggalkan Volkswagen juga. Ada 1-2 juta juga kot angka jualan dia setahun. Dan kalau dengan Nissan, Toyota dan Nissan mungkin boleh menjadi kumpulan yang lebih besar yang mempunyai potensi jualan sehingga 15 juta unit setahun, sebab Nissan masa peak dia ada dalam sales dalam 5 juta dan Toyota dalam 10 juta. Right now Nissan dalam 2 juta lebih lah. So bolehlah cecah dalam 13 juta ke apa ke dengan Toyota. This combination akan memberikan mereka size ataupun competitive advantage dari segi cost. And this is the critical part right now. All automotive industries, all countries yang mempunyai automotive industry sedang cuba mencari cost advantage, sebab China punya cost advantage adalah terlalu besar dari segi elektrik lah. So I think there is reason to believe that there's a possibility that Toyota and Nissan sedang berbincang lah di sebalik tabir. It will be an interesting merger because it's not absolutely clear how they can make it work, because they sell products in the same segment and at a similar price range. So tak boleh nak merge sangat banyak dia punya design, tak boleh nak merge sangat banyak dia punya product range. So they still have to maintain a certain level of distinct identity and autonomy. But how do you gain cost advantage kalau you maintain too much autonomy? Itulah dia. So all those big brains yang ada dekat Toyota tu, dekat Nissan tu, itulah yang sekarang dia orang tengah fikirkan.
macam mana untuk menghasilkan syarikat otomotif yang besar dengan cost advantages tanpa mempunyai konflik dari segi customer dia orang. You've seen this happen dekat Stellantis. It's not worked out terribly well for Stellantis. Di mana di situ banyak jenama, 20 jenama lebih. Sebelum tu kita pernah tengok Daimler Chrysler cuba melakukannya. Juga bermasalah. Sebelum ni Ford cuba bergabung dengan Mazda, dengan Volvo dan pelbagai lagi dalam Premier Automotive Group. Juga tidak begitu berjaya. And of course kita tahu the original OG of company yang mempunyai banyak jenama iaitu General Motors juga sekarang sudah pun mengecut di mana kena product rationalization because nak mengejarkan cost advantage. Reduction of platform is the name of the game. Memang Nissan pun dah menyebutkan dia orang pun perancangan nak kena buang beramai juga pekerja, beratus-ratus ribu mungkin, dan kilang berpuluh-puluh ribu lah, mungkin sampai 100 ribu, dan juga kilang perlu ditutup. All I have to say is good luck to both of them sebab kita nak tengok persaingan yang sihat ni terus kekal. Kita tak nak satu kuasa saja mendominasi industri otomotif dunia. Komen sikit kau punya pendapat tentang berita ni dan kalau boleh, kalau kau rasa bermanfaat, kongsikan video ni dengan kawan-kawan. Yang mana belum langgan, tekan butang langganan, dan kalau kau suka konten macam dia tak mau ketinggalan, tekan butang loceng supaya dapat notifikasi. Kalau mana boleh share apa yang berhemah, kita jumpa lagi. Saya sekarang berada di Westin, Desa Rupos.